Hai semua! Nak tahu cara mudah dan cepat hasilkan resume yang menarik, profesional dan memikat majikan? Dalam video ni, saya akan tunjukkan cara guna aplikasi Canva untuk menghasilkan resume video yang gempak dan wow! Apa lagi? Jom kita mula! Langkah pertama, layari canva.com. Log masuk atau daftar akaun percuma. Dalam kotak carian, type video landscape. Anda akan nampak template video yang menarik. Pilih satu yang sesuai dengan bidang anda, contohnya kreatif, corporate atau modern. 5 asas yang penting yang perlu ada iaitu pengenalan, kemahiran, pengalaman atau aktiviti, core curriculum, portfolio/artwork dan penutup. Kita mulakan dengan pengenalan bagi asas penyediaan resume video. Perkara perlu ada adalah latar belakang, pendidikan, matlamat kerjaya dan personality. Seterusnya, isi info tersebut secara profesional. Pastikan anda tidak meletakkan nickname pelik ya. Ramai orang ingat cukup dengan ada sijil ataupun CGPA tinggi je boleh dapat kerja. Tapi, itu baru permulaan. Hari ini, jom kita kenali 2 jenis kemahiran penting yang majikan cari iaitu hard skills dan soft skills. Kemahiran keras ataupun hard skills ialah kemahiran teknikal yang boleh diukur dan diajar. Contohnya, kalau anda pandai menggunakan Microsoft Excel, tahu membuat kod, reka grafik atau mahir dalam bidang perakaunan, itu semua hard skills. Biasanya, hard skills ini diperolehi melalui pembelajaran formal seperti di universiti, kursus atau latihan. Anda boleh buktikan dengan sijil atau portfolio. Soft skills lebih kepada cara anda berinteraksi dan berfungsi dalam dunia kerja. Contohnya, kemahiran komunikasi, kerjasama, kepimpinan, pemikiran kritis dan pengurusan masa. Kemahiran ini sukar nak diukur tetapi sangat penting. Kadang-kadang majikan lebih menghargai calon yang boleh bekerjasama dalam kumpulan berbanding yang bijak tetapi sukar untuk dibimbing. Menyenaraikan aktiviti core curriculum secara tersusun berdasarkan peranan dan pencapaian supaya penglibatan aktiviti core curriculum dapat menyerlahkan personaliti diri anda. Aktiviti co-curriculum ini sangat penting kerana ia sangat membantu membentuk sifat kepimpinan, disiplin dan kemahiran berkomunikasi. Aktiviti secara tersusun juga dapat menunjukkan keseimbangan personaliti. Bukan hanya fokus pada pelajaran, tetapi juga aktif membangun potensi diri secara menyeluruh. Pastikan anda menyusun portfolio hasil karya atau artwork dengan kemas dan menarik dalam resume video anda. Mempamerkan portfolio secara tersusun bukan sahaja menunjukkan kreativiti tetapi juga menggambarkan tahap profesionalisme dan kesungguhan anda dalam sesuatu bidang. Susunan portfolio yang kemas boleh meninggalkan impak pertama yang kuat kepada penilai atau majikan. Pastikan visual selaras dengan identiti diri anda. Teruskan berkarya dan jangan takut untuk tonjolkan kreativiti anda. Semoga berjaya. Siap! Resume video anda kini nampak lebih menarik dan meyakinkan. Anda boleh muat naik di media sosial ataupun platform yang lain. Pastikan 3 maklumat penting dimasukkan pada penutup resume video anda. Semoga tutorial ini membantu anda menonjolkan potensi diri dengan lebih baik. Terima kasih kerana menonton dan semoga berjaya dalam perjalanan kerjaya anda.